Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasuha bersama jurukamera TVPSS PK Channel melaporkan dari pameran lokasi inovasi STEM dan Robot Battle yang berlangsung di College Vocational Pasir Mas selama 2 hari iaitu 9 dan 10 Jun 2026. Dianjurkan oleh PPD Pasir Mas. Pelbagai hasil inovasi murid dipamerkan dan dipertandingkan seperti projek teknologi, model, kejuruteraan dan ciptaan kreatif yang menggunakan konsep STEM. Selain itu, pertandingan robot battle, line tractor dan bridge building juga diadakan, tidak ketinggalan gerai-gerai dan cabutan bertuah. Program ini bertujuan untuk memupuk minat murid terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, iaitu STEM. Ia juga merupakan kreativiti dan kemahiran penyelesaian masalah dalam kalangan murid. Mari kita saksikan. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like it's up again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like it's up again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on. Saya terlebih dahulu saya mengucap terima kasih kepada tim penganjur Prisma 26 ini kerana inilah tahun yang kelima saya menganjurkan pameran inovasi. Ya. Harapan saya di tahun-tahun hadapan ini kita akan menambah baik perjalanan. Mungkin kita menukarkan sedikit format kepada permasalahan semasa, lebih fokus ya, supaya kita dapat fokus kepada subjek-subjek yang kritikal sekarang ini. Okey, untuk kali ini kita adakan pertandingan cabaran mikrobotik yang mana kita akan memerlukan kemahiran untuk membuat pengaturcaraan. Kalau boleh diperhatikan di sini, para peserta kita sedang membuat pengaturcaraan untuk melengkapkan lita, di mana para peserta perlu melengkapkan perlumbaan dengan melalui kesemua checkpoint yang telah kita sediakan. Untuk hari ini para peserta hanya membuat coding. Penjurian kita akan buat pada hari esoknya lah. Terima kasih. Sama-sama. Apakah yang menarik apabila anda melihat persembahan robot battle? Pada pemerhatian saya, mereka sangat bertukus lumus untuk menyiapkan robot masing-masing dan pada pandangan saya juga, mereka sangat mempunyai pemikiran yang tajam dan kreatif dalam mengatur strategi. Demikian tadi paparan tentang iPrisma Pameran Inovasi STEM dan Robot Battle 2026 yang berlangsung di College Vocational Pasir Mas. Tahniah dan syabas kepada semua peserta, guru-guru pembimbing serta pihak penganjur yang telah menjayakan program ini. Terima kasih dan tahniah juga kepada jawatankuasa iPrisma yang bertungkus lumus bagi menjayakan program ini. Saya Nasuha melaporkan untuk TVPSS PK Channel, satu platform 1000 ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.